Bergetar jiwa di persada bercahaya, pertemuan harapan pertama kalinya. Bergetar jiwa menghadapi mimpi-mimpi, sukar dipercaya pintunya terbuka. Di sini jua memori tercipta, walau seketika. Cikgu Ramli bin Yusuf yang mesra disapa Cikgu Ram dilahirkan pada 5 April 1972 di Kuala Kangsar, Perak. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Kota Lama, Kanan, sebelum meneruskan persekolahan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Sayong dan kemudian di Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Mercu. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian ke peringkat universiti di Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Kejayaan perguruan beliau bermula di SMJKC, Triang Bera, Pahang sebagai sekolah pertama tempat beliau ditempatkan. Pada 10 Julai 2024, beliau melapor diri bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Abang, SMKK. Sepanjang berada di SMKK, beliau telah diberi tanggungjawab memegang jawatan sebagai Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid JPKHM. Beliau menamatkan perkhidmatannya di SMKK pada 29 April 2025 kerana dinaikkan pangkat menjadi pengetua di SMK Teja Putra. Dalam kehidupan peribadinya, Ramli bin Yusuf merupakan suami kepada Nonim Abdul Wahab dan dikurniakan 3 orang cahaya mata, iaitu Muhammad Imran Hakimi, Muhammad Irfan dan Nur Airina Sofia. Cikgu Azmaizan binti Abdul Adam yang mesra disapa Cikgu As dilahirkan pada 24 Jun 1981 di Kampung Tuan Mandak, Kuala Terengganu. Beliau memulakan pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tok Jiring sebelum melanjutkan pelajaran di peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Jiring. Setelah itu, beliau menyambung pengajian ke peringkat universiti di Universiti Putra Malaysia, UPM. Kejayaan perguruan beliau bermula di SMK Batu Anama, Segamat sebagai sekolah pertama tempat beliau ditempatkan. Pada 13 Jun 2022, beliau mula berkhidmat di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Abang, SMKK. Sepanjang perkhidmatan di SMKK, beliau telah memegang beberapa jawatan penting, antaranya sebagai Setiausaha Kelab Warga Bestari dan Setiausaha Program Dwibahasa DLP bagi bidang sains dan matematik. Perkhidmatannya di SMKK berakhir pada 12 Februari 2025 kerana bertukar ke SMKA Datuk Haji Abbas Kuala Nerus. Dalam kehidupan peribadi, beliau merupakan isteri kepada Zainal Abidin bin Ismail dan dikurniakan 5 orang cahaya mata, iaitu Nurin Hadaina, Afnan Aisyah, Muhammad Ahmad Afham, Amna Fasihah dan Amni Nasihah. Teacher Norul Akmal binti Daud yang mesra disapa Teacher Norul dilahirkan pada 25 September 1985 di Kampung Padang Wongo, Kota Baru, Kelantan. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Bukit Marak sebelum meneruskan pengajian di peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Naim Libanat. Kemudiannya, beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Teacher Norul Akmal memulakan kejayaannya sebagai pendidik di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Abang, SMKK, iaitu sekolah pertama beliau ditempatkan pada 10 November 2008. Sepanjang berkhidmat di SMKK, beliau telah memegang beberapa jawatan penting, antaranya sebagai Setiausaha Kurikulum dan Penyelaras Pentaksiran Berasaskan Sekolah PBS bagi tingkatan 2. Beliau menamatkan perkhidmatan di sekolah ini pada 17 April 2025 kerana bertukar ke SMA Sultan Ismail Dungun. Dalam kehidupan peribadi, beliau merupakan isteri kepada Mazuki bin Mustafa dan dikurniakan 4 orang cahaya mata, iaitu Nur Hikmah, Hakimi, Hadif dan Haras. Cikgu Rashidah binti Maknun yang mesra disapa Kak Dah dilahirkan pada 11 Julai 1973 di Tumpat, Kelantan. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Tumpat sebelum meneruskan persekolahan di peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Biji Wangsa dan Sekolah Menengah Kebangsaan Tumpat. Kemudian,
beliau melanjutkan pelajaran ke Universiti Sains Malaysia USM. Kejayaan perguruan beliau bermula di SMK Meratai Besar, Tawau, Sabah. Pada 29 Mac 2021, beliau menapur diri untuk bertugas di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kuala Abang, SMKK. Sepanjang perkhidmatannya di SMKK, beliau telah memegang pelbagai jawatan, antaranya Setiausaha Hal Ehwal Murid, SUHEM, guru kelas, guru penasihat unit pengangkat, pasukan bola jaring, rumah torik serta kelab sejarah. Beliau juga turut menjalankan tugas sebagai guru relief. Perkhidmatan beliau di sekolah ini berakhir pada 12 Februari 2025 kerana dinaikkan pangkat sebagai JKMP Kemanusiaan di Sekolah Menengah Imtiaz Yayasan Terengganu Setiu. Dalam kehidupan peribadi, beliau merupakan isteri kepada Saleh bin Cik dan telah dikurniakan 5 orang cahaya mata, iaitu Nur Fadlin Sofia, Nur Amni, Nur Izzah, Mama Amma dan Nur Syifa. Mungkin di sini kita akan terpisah, kenangan bersama tiada ku lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Cikgu Ramli bin Yusof, Cikgu Asmaizan binti Abdul Adam, Teacher Nurul Akmal binti Daud dan Cikgu Rashidah binti Makno yang kami kasihi. Saya mewakili semua murid SMKA Kuala Abang ingin mengucapkan jutaan terima kasih atas segala jasa dan bakti yang telah Cikgu curahkan kepada kami sepanjang kita bersua muka. Kami juga ingin memohon maaf atas segala salah dan silap sepanjang kita bersama. Kami doakan agar cikgu semua diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan saya ucapkan selamat maju jaya bertugas di sekolah yang baru. Sekian daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya tujukan ucapan ini khas untuk Cikgu Ramli kita yang tersayang lagi dihormati oleh seluruh warga kakak, dan saya mengucapkan semoga Cikgu Ramli kita akan terus maju jaya pada masa akan datang menjadi pengetua yang berdedikasi, yang berkaliber, yang akan cemerlang dan gemilang dalam kerjayanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf mengucapkan tahniah kepada semua guru yang bertukar ke sekolah baru. Moga happy-happy selalu. Okay. Saya mewakili staf memohon ampun dan maaf selama kita berkhidmat bersama di SMKA Kuala Abang.
Selamat bertugas kepada sahabat Az, Kak Cidah dan juga Nurul di tempat baru. Semoga terus cemerlang di dunia dan di akhirat. Semoga ukhuwah persahabatan kita selamanya tererat jalin. Dan kepada PKM, Cikgu Ramli, selamat mendapat jawatan baharu sebagai pengetua dan selamat bertugas di tempat baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah kepada sahabat-sahabat guru, Cikgu Asmaizan, Cikgu Nurul, Cikgu Rashidah yang telah dapat berpindah ke sekolah baru. Selamat berkhidmat di sekolah baru dan semoga terus cemerlang di sana. Dan kepada mantan PKM, Cikgu Ramli bin Yusof, tahniah atas kenaikan pangkat menjadi pengetua di SMK Gajah Putra. Semoga cikgu terus hebat dan cemerlang di sekolah baru. Terima kasih kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bertugas di tempat baru untuk Cikgu Rashidah, Cikgu Asmaizan, Cikgu Nurul dan Cikgu Ramli. Tahniah diucapkan kepada Cikgu Ramli atas kenaikan sebagai pengetua di SMK Gajah Putra. Jangan lupa kami, moga ukhuwah kita berpanjangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak An nak mengucapkan selamat bertugas di tempat baru kepada Cikgu Ramli, mantan PKM SMK Kuala Abang yang sekarang berkhidmat sebagai pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Teja Putra. Selamat maju jaya. Dan juga kepada Cikgu Rashidah binti Maknur, Cikgu Asmaizan binti Abdul Adam dan Cikgu Nurul Akmal. Selamat berkhidmat di tempat baru dan semoga terus cemerlang. Bismillahirrahmanirrahim. Diucapkan kepada Cikgu Ramli, semoga terus berjaya dan cemerlang di tempat yang baharu. Jangan lupa kami di sini.